Pelajaran kita yang seterusnya dalam hukum ra' tarqiq, iaitu ra' yang nipis. Bacaan dia kena senyum ataupun kita rendahkan rahang kita. Ra' nipis ada 5 sahaja. Yang pertama, apa sahaja huruf ra' yang berbaris kasrah, maka wajib untuk kita nipiskan rahang kita. InsyaAllah bila mana kita ikut nipiskan rahang kita, maka bacaan huruf kita akan sempurna. Uridu. Okey, yang kedua kan tuan-tuan yang baik sekalian, apabila ra bertanda sukun. Sebelumnya ada huruf berbaris kasrah dengan syarat selepas huruf ra tidak ada huruf isti'la. Maka cara bacaan dia ra kena nipis. Contoh, saya ambil satu contoh supaya kita nampak sama-sama. Bacaan huruf ra kena nipis, kena senyum. Rendahkan rahang. Fir'auna. Hukum yang ketiga, ra bertanda sukun. Sebab apa dia tanda sukun? Sebab dia nak waqaf, dia nak berhenti. Sebelum huruf ra yang sukun sebab waqaf itu, ada huruf ya. Ya itu sama ada ya mat ataupun ya lin, sama sahaja. Ya ini jadi 2 jenis. Yang pertama, dalam hukum ni kita nak tengok apa beza ya mat dengan ya lin. Mat itu kita tahu maksud mat adalah panjang. Dan lin juga maksudnya adalah lembut. Bezanya adalah pada baris sebelum huruf ya sahaja. Kalau sebelum huruf ya berbaris kasrah, huruf ya sebelumnya berbaris kasrah, maka itu nama dia ya mat. Itu mat asli lah panggil. Yasir. Kena panjangkan 2 harakat. Kalau mat lin pula, sebelum huruf ya ada huruf yang berbaris atas, iaitu fathah. Jadi bacaan dia macam mana? Macam ni. Syai'a, kena lembut pada huruf ya. Juga panjang 2 harakat. Syai'a. Okey, itu beza ya mat ataupun ya lin. Contoh dia macam ni lah. Yasir. Ya mat ataupun ya lin adanya baris kasrah ataupun baris fathah sebelumnya, maka kita kena nipiskan bacaan ra dengan rendahkan rahang kita. Ataupun kita senyum lah, tu merendahkan rahang lah. Yasir. Okey, jelas InsyaAllah hari ini saya sempat untuk kongsikan 3 saja hukum. Lagi 2 kita akan bertemu lagi esok. Kita akan habiskan lagi esok untuk 2 hukum yang berbaki bagi ra nipis.